Malam ni mari ngai. Ni saing mari pada rumah. Lepas tu nak mari ngai sini. Tengok dah. Mari dua orang. Seorang belakang tu seorang. Nak boleh seko-seko ya payah juga. Tengok saing kita tu nengung lah. Duk tunggu bila ni nak boleh ikan. Duk dengan bining rumah lah. Sedap lagi. Orang hok minat ngai ya boleh mari. Ya bagi masa kena. Tengok bau ngai dia tu. Cak hijau pucuk. Dia kata mudah nampak. Cak ni lebih-lebih lagi lek malam. Kalau ambil cak hitam piye bau gedik kena ikan. Kadang-kadang tak nampak weh. Habis semua ya. Habis senyap detik pun. Mana? Ada. Oh, habis. Upai habis tapi tak boleh ikan. Kok mana ni? Ada gini lah ngai ni. Ikan halus-halus duk ketih-ketih makan upai tu. Tu dah wakwi upai habis tu. Kalau ikan besar tak apa. Dia nganggur luah makan kali mata ngai selalu. Walaupun malam ni tak ada rezeki. Tapi Alhamdulillah kita boleh mari duk jumpa silaturahim.